Seperti yang diperkenalkan oleh Pengurusi Majlis, saya Fahana, saya occupational therapist daripada Klinik Presiden Pamelasan. So saya mengucapkan selamat datang kepada semua petugas-petugas, cikgu-cikgu PDK, penyelia-penyelia dan semua yang meluangkan masa untuk datang pada hari ini untuk menimba ilmu daripada kami ahli terapi cari kerja. So hari ini saya diberi topik ceramah perkembangan kanak-kanak. Okey, topik perkembangan kanak-kanak, frankly speaking, dia memang dry lah sebab dia fakta. Okey, apa yang saya akan kongsikan hari ini, saya akan ceritakan sikit situasi objektif pengenalan perkembangan kanak-kanak berumur 2 hingga 6 tahun, rutin tidur, screen time dan sedikit kesimpulan lah. Untuk perkembangan kanak-kanak ni macam saya cakap tadi, topik dia agak dry, tapi saya cuba ringkaskan lah. Kalau ikutkan saya punya topik ni diberi untuk perkembangan kanak-kanak normal. Kata Alia Puan Alia, normal development. Kan, topik untuk normal development. So saya akan terangkan perkembangan normal kanak-kanak. Apa yang tuan-puan boleh buat adalah compare kan dengan anak-anak yang ada di PDK masing-masing. Dia memang akan dia lah, patutlah dia tak boleh buat macam ni sebab yang sepatutnya normal dah boleh buat macam ni, tapi anak ni 5 tahun belum boleh buat lagi. Nanti kita tengok. Okey? Okey, mari kita tengok contoh situasi. Kalau saya pergi terlalu laju boleh angkat tangan. Kalau during my session ni ada nak ask any question, boleh angkat tangan dan tanya soalan terus. Okey, saya tak ada masalah untuk you all interrupt untuk tanya soalan. Tak payah tunggu end of session. Nanti takut you all lupa nak tanya apa. Okey, mari kita tengok situasi yang berkaitan lah. Bila cakap pasal perkembangan kanak-kanak. Adik A ni dah masuk tadika beberapa bulan, tapi masih tak boleh fokus dalam kelas. Pernah tak dengar? Okay? Dah masuk tadika, dah masuk kelas, even adik dah masuk kelas 1, sudah 2 pun, tapi dia tak boleh fokus dalam kelas. Okey, situasi kedua, dah umur 5 tahun, masih pakai pampers tadi. Belum pandai melakukan aktiviti ketandas secara berdikari, masih pakai pampers. Boleh tanya? Okey, walaupun berumur 6 tahun masih belum mengenali huruf dan nombor. Ramai tak kat PDK macam ni? Ramai kan? Semua. Tak kenal huruf, tak kenal nombor. Pada nyanyi je. Adik si berumur 3 tahun tapi masih belum bercakap walau sepatah perkataan pun yang difahami. Dia bertutur dalam bahasa yang tak difahami, ataupun kita selalu bercakap macam bahasa alien. Dia nak makan tapi dia kita yang petugas-petugas ni, yang petugas yang dah biasa dengan dia faham apa dia nak cuba sampaikan. Kan? Kalau kita yang baru kenal dia ni, apa budak cakap weh kan? Yang ajaibnya petugas-petugas PDK dia tahu, oh dia nak makan nasi tu. Kan? Tak tahu macam mana dia boleh faham. Boleh ni. Okey, next. Chemistry, betul, chemistry. Bila dah lama-lama petugas akan develop chemistry dengan anak tu Okey, objektif saya hari ini, kenapa saya bagi talk hari ini, tujuan saya adalah yang pertama, saya nak meningkatkan kesedaran tentang perkembangan kanak-kanak. Bila kita deal dengan kanak-kanak, kita bekerja dengan kanak-kanak, kita kena tahu apa tahap perkembangan yang sepatutnya dia perlu ada. Contohnya, anak PDK tu umur 5 tahun. Kita asyik bagi aktiviti yang sesuai dengan umur 2 tahun, setahun, 3 tahun, tak kena lah. Kena sesuai ikut perkembangan umur dia. Kemudian mengesan tanda-tanda amaran kelewatan perkembangan kanak-kanak, part mana yang dia terlewat, part mana yang dia okey. Ada anak autism yang ada certain aspek dia lebih daripada umur dia, betul? Dia certain aspek dia bijak pula. Ada certain aspek dia lambat. So kita kena tahu which component yang terjejas. Meningkatkan pengetahuan tentang aktiviti stimulasi dari aspek interaksi sosial, komunikasi, pengurusan diri dan motor fizikal. Merancang aktiviti stimulasi tu. Merancang aktiviti stimulasi yang sesuai mengikut umur. Apa aktiviti yang sesuai untuk kita buat mengikut umur. Dan mengenal pasti cabaran perkembangan kanak-kanak. Okey, pengenalan perkembangan kanak-kanak. Bila cakap pasal perkembangan kanak-kanak, apa komponen yang terlibat? Okey, you all rasa apa komponen yang terlibat? Siapa boleh jawab? Bahasa, komunikasi, Okey, bila cakap pasal perkembangan kanak-kanak, komponen yang terlibat antaranya adalah satu, interaksi sosial. Komunikasi ni lah bahasa, komunikasi, komunikasi, pengurusan diri dan
motor fizikal. Pengurusan diri, motor fizikal tu masuklah fine motor, gross motor. Okay. Mari kita tengok setiap komponen tu. Apa yang dimaksudkan dengan setiap komponen yang ada tu? Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kanak-kanak mempelajari kemahiran sosial. Contohnya seperti berkawan, berkongsi, bekerjasama, mengambil giliran masa bermain. Mereka juga memahami emosi orang dan cara interaksi dengan mereka. Sepatutnya untuk interaksi sosial ni dia akan belajar macam mana nak memahami emosi. Bila cikgu marah, dia tahu cikgu marah. Bila cikgu gembira, dia tahu. Bila dia dapat sesuatu yang happy, dia tahu macam mana dia nak gembira. Okey? Kemudian cara berinteraksi dengan mereka. Okey, so dia pun tahu macam mana nak interact dengan kita. Dia pun faham macam mana kita berinteraksi dengan dia. Itu interaksi sosial. Okey, komunikasi, kemahiran komunikasi seperti bertutur, mendengar dan memahami bahasa. Jika anak tu dia boleh bercakap, tapi dia tak boleh dengar, dia tak faham bahasa, dia cuma cakap je, itu tak dianggap sebagai komunikasi. Komunikasi dia datang dengan 3 perkara, iaitu mendengar, bertutur, bercakap, mendengar dan dia faham apa yang you sampaikan dan dia sampaikan tu dia faham. Okey? Dia bukan dia je cakap, yang kita cakap dia tak faham. Itu bukan komunikasi. Mereka belajar untuk menyampaikan keperluan, fikiran dan perasaan mereka dengan jelas. Dia boleh menyampaikan apa yang dia nak, apa fikiran dia, dan boleh meluahkan perasaan dengan jelas. Kalau dia marah, dia boleh beritahu, saya tengah marah ni. Ataupun dia boleh bagi tahu, saya happy, hari ni saya happy, hari ni saya sedih. Dia tahu. Okey? Okey, untuk pengurusan diri. Okey, apa komponen pengurusan diri ni? Kemahiran menjaga diri sendiri, mengatur emosi dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak belajar untuk berdikari dan mengambil tanggungjawab untuk diri sendiri. Pengurusan diri lah. Pengurusan diri, mengambil tanggungjawab untuk menjaga diri sendiri dari segi contohnya macam kebersihan diri, pakai baju, pergi tandas. Okey, next. Motor fizikal, kemahiran motor kasar. Contohnya motor kasar apa? Melompat, berlari, merangkak. Kemahiran motor halus, menulis, memegang objek. Okey. Kanak-kanak meningkatkan koordinasi kawalan terhadap gerakan tubuh mereka. Boleh mengawal pergerakan tubuh mereka. Yang ni nanti rakan-rakan kita saya yang lain akan sentuh dengan lebih detail lah. Nanti ada yang topik fine motor kan. Sekejap lagi. Okey, ada topik fine motor dia akan sentuh dengan lebih detail. Hari ini saya akan cerita secara general lah. Okey, next. Okey, saya share sikit pasal piramid pembelajaran. Siapa pernah tengok piramid ni sebelum ni? Ada? Pyramid of learning. Okey, bila cakap pasal pyramid of learning, kalau dia tak jelas sangat tak apa, nanti saya akan sharekan slide yang boleh tengok Okey, most of the parent, kebanyakan penjaga terlalu fokus pada yang atas sekali. Betul? Betul. Anak saya ni dah pandai ke, anak saya ni anak saya ni dah tak boleh lagi nak buat aktiviti harian, tinggal lampu dia kan, akademik dia tak pandai ABC lagi anak saya ni. Risau sangat dia anak dia tak pandai ABC kan. Saya pernah ada pengalaman mengendalikan pesakit kanak-kanak di mana ayah dia datang bawa anak autism, buat severe jugalah, autism yang severe. Umur anak dia 8 ke 9 tahun macam tu. Soalan pertama yang ayah ditanya adalah, agak-agak puan, anak saya ada potensi tak masuk universiti besar? Relevan ke tak relevan soalan tu? Dengan anak dia datang sini meleleh kan, encik saya ni sini, dia tanya soalan yang tu dulu dia tanya. Logik tak? Kita tengok macam mana mindset dia. Terutama parent di Putrajaya. Sebab parent di Putrajaya dia ada high expectation kan? Dia expect anak dia, walaupun anak dia contoh anak dia okey, tapi dia ada expectation yang tinggi. Dia nak anak dia berjaya. Tapi without knowing, yang bawah ni sebenarnya perlu diselesaikan dulu sebelum kita capai yang atas tu. Ini adalah perkara-perkara asas yang perlu di-tackle dulu sebelum kita proceed tu yang atas sekali tadi. Kesilapan parent adalah dia nak jump terus yang atas tanpa menyelesaikan yang bawah ni, atau hanya mengharapkan cikgu-cikgu di PDK, petugas-petugas di PDK yang menyelesaikan semua ni. Okey? Kita bukan ada magic pun kan. Kalau kita ada magic, senang settle semua. Sensory issue, motor issue,
apa tu? Perceptual issue, yang ni semua kena settlekan dulu baru boleh fokus, baru boleh kita achieve yang atas tu. Kalau yang bawah ni tak settle, mustahil, boleh dikatakan mustahil untuk ada yang atas tu. Okey? Ini asas dia lah, base dia. Okey. Okey, kita masuk kepada perkembangan kanak-kanak lah. Okey? Untuk kanak-kanak 2 tahun, untuk kanak-kanak 2 tahun, kita pecahkan kepada ni lah. Jelas ke slide? Sorry lah, saya salah. Tak apa. Jelas ke slide ni? Boleh nampak tulisan ni? Jelas. Okey, saya pecahkan kepada 4 komponen tadi lah. Interaksi, pengurusan diri, komunikasi dengan motor fizikal. Okey, untuk interaksi sosial, untuk kanak-kanak 2 tahun, apa yang sepatutnya dia boleh buat adalah ini. Dia dah boleh melakukan pretend play secara ringkas. Contohnya berlakon, main mak-mak, berlakon jadi mak. Dia sepatutnya dah boleh buat secara ringkas. Bermain bersebelahan kanak-kanak lain. Kanak-kanak perlu dibantu dengan segera kerana belum mampu bersabar lagi, tak erti lagi bersabar. Dia nak. Itu umur 2 tahun. Untuk pengurusan diri, dia dah boleh menggunakan sududan kafu, memegang cawan. Memegang cawan standard dengan aku yang tak nampak. Saya kena pergi kat situ. Saya baca sebab ini slide ni adalah slide teknikal yang OT JKWP buat. Dia input dia. Dia boleh menggunakan sudu dan garpu, memegang cawan standard dengan kedua belah tangan. Boleh sikat rambut dan menggosok gigi, tetapi tidak sempurna lagi. Boleh gosok gigi lah sendiri, tapi tak boleh betul-betul bersih lagi lah. Boleh menanggalkan seluar sendiri, memberitahu apabila lampin dah penuh. Untuk komunikasi pula, untuk umur 2 tahun, dia dah boleh sebut 2 perkataan. Contohnya, nak susu, bye papa, nak makan, 2 suku kata dah boleh, 2 perkataan dah boleh. Dia mudah bertanya soalan, boleh mengikut arahan 2 langkah, memahami arah, contohnya atas, bawah, depan, belakang, dia dah faham dah. Adik ambil bola kat atas, dia dah tahu atas tu kat atas ni. Adik ambil bola kat bawah, dia tahu bawah. Dia dah tahu arah tu, dah tahu lah. Untuk motor fizikal, dia boleh dah pandai menendang bola, berlari, menaik tangga, naik turun 3 anak tangga, membina 4 blok kayu, dia boleh susun 4 blok kayu. Okey, ni untuk 2 tahun lah. Saya nak cerita lah aktiviti stimulasi ni, kita dah cerita perkembangan dia. Untuk kanak-kanak 3 tahun pula, untuk interaksi sosial, dia dah pandai menunggu giliran. Untuk 3 tahun, dia dah pandai menunggu giliran. Dia mula berkomunikasi secara ringkas dan pendek dengan kanak-kanak lain. Contohnya, dia boleh main bersebelahan kanak-kanak lain dengan lebih lama dan memanggil nama kawan. Dia dah reti dah panggil nama kawan, main lama, pandai bermain di sebelah-sebelah. Untuk pengurusan diri, memegang cawan menggunakan sebelah tangan, dah pandai memegang cawan menggunakan sebelah tangan. Makan semua tekstur makanan. Okey, cuba compare dengan anak-anak yang ada dekat PDK kan. Ada yang anak-anak di PDK dah umur 5-6 tahun pun dia masih ada selected food, betul? Tak makan macam ada yang ni tak makan bikita. Dia jadi geli. Ada yang suka makan Coco Crunch saja. Ada yang suka nasi bubur saja, tak nak pelbagai makanan yang lain. Membasuh dan mengering, dia pandai membasuh dan mengeringkan tangan, memakai slipper atau kasut, tapi mungkin akan masih ada terbalik-terbalik lagi lah untuk umur 3 tahun tu. Memakai seluar sendiri dah pandai, memberitahu apabila ingin atau telah berak atau kencing. Dia boleh bagi tahu dia berak atau kencing. Untuk komunikasi, dia membina ayat menggunakan 4 hingga 5 patah perkataan. Menyatakan perasaan, dia boleh bagi tahu dah perasaan, sedih, penat, lapar. Menyatakan sifat objek, contohnya beratnya, cantiknya bunga tu, dia dah tahu dah sifat objek. Tingginya bangunan tu. Okey, memahami konsep masa, contohnya nanti, sekejap, dah atau dulu. Nantilah ibu buat. Dia tahu nanti tu kejap lagi baru buat. Dia dah faham konsep dia tu. Untuk motor fizikal 3 tahun, boleh melompat, boleh membalik bola ke sasaran, naik dan turun kereta, membuka dan menutup pintu, meniru garis lurus, membina menara 8 blok kayu. 8 blok kayu ni yang blok petak-petak tu lah. Maksud dia boleh buat tower punya petak 8 tu
Okey, untuk kanak-kanak 4 tahun, kanak-kanak 4 tahun dah pandai main pretend play. Jadi cikgu, kan? Berlakon jadi cikgu lah, kawan-kawan jadi murid. Dia dah pandai lah. Jadi doktor, mencadangkan sesuatu ketika bermain. Dia dah pandai dah suggest kepada kawan. Apa kata kawan nak main puzzle? Apa kata kita main bola? Dia dah pandai dah mencadangkan kepada kawan-kawan. Bermain permainan mempunyai peraturan yang ringkas, menerangkan masalah dengan lebih jelas. Contohnya, ketatnya penutup botol ni. Dia dah pandai dah jelaskan masalah dia. Masalah dia penutup botol tu ketat. Daripada segi interaksi sosial, dia dah boleh mengutarakan masalah yang dihadapi lah. Pengurusan diri, tuang air ke dalam cawan dah pandai. Mandi dengan sendiri, sepatutnya 4 tahun dah pandai. Membasuh dan mengeringkan tangan, memakai baju, melakukan aktiviti ke tandas sendiri dengan pemantauan. Umur 4 tahun sepatutnya dah boleh pergi tandas sendiri dengan minimum supervise lah daripada parent ataupun penjaga. Komunikasi, bercerita tentang apa yang berlaku, memberitahu menggunakan objek. Contohnya pensel untuk ditulis, kerusi untuk duduk. Dia dah faham dah setiap objek tu kegunaan dia apa. Mengira objek sekurang-kurangnya 1 hingga 5. Kemudian untuk motor fizikal, dia pandai melompat ke hadapan. Menyalin bulatan, dia boleh salin. Kalau kita lukis bulat tu, dia boleh lukis bulat. Menunjukkan thumbs up. Mula memegang pensel menggunakan jari. Dah start dah pandai pegang pensel guna jari. Kalau yang tak matang, umur 2-3 tahun, dia akan pegang tapak tangan. Dia akan pegang macam ni. Okey, bila dia umur 4 tahun ni, dia dah start dah tripod pinch tu. Yang ni nanti kawan saya akan cerita lah untuk topik handwriting. Okey. Untuk kanak-kanak 5 tahun panjang sikit lah Untuk kanak-kanak 5 tahun dah mampu bermain dalam kumpulan. Sepatutnya 5 tahun dah boleh bermain dalam kumpulan. Ada tak anak-anak kat PDK umur 5 tahun dia tak boleh lagi main dalam kumpulan? Ramai dia, kan? Betul? Kalau boleh nak elak, nak duduk seorang-seorang. Kalau ada setengah tu main dalam kumpulan, dipukul je kawan sebelah. Ada juga. Okey. Memahami konsep berkawan dan berkongsi. Sepatutnya 5 tahun dah pandai dah konsep berkawan dan berkongsi mainan, berkongsi makanan ke dengan kawan-kawan. Menunjukkan empati dan memahami perasaan orang lain. Patutnya dah ada perasaan empati. Contohlah kawan sebelah kena marah, dia tumpah sedih. Sepatutnya dia dah faham dah. Berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal semasa berinteraksi dengan rakan sebaya. Apa maksud komunikasi verbal? Bercakap, betul? Bercakap. Komunikasi verbal is bercakap. Non verbal? Kalau kita dengan kawan kita sebelah, macam mana non verbal? Tu. Nampak je orang tu selalu tu kepala dia tu kan. Tu non verbal. Macam dia tak keluarkan bunyi-bunyi kan. Dia non verbal. Dia body language. Body language. Okey. Kemudian daripada segi pengurusan diri, dia mampu menguruskan waktu untuk aktiviti harian seperti makan, tidur dan bermain. Dia dah tahu dah waktu bila makan, waktu bila bermain, waktu bila tidur. Sampai tengah hari dia dah tahu dah. Okey, pukul 1, pukul 12 ni dia dah masuk waktu makan ni. Sepatutnya umur 5 tahun dia dah tahu dah timing tu semua. Mulai mengambil tanggungjawab untuk tugas ringan seperti membersihkan mainan sendiri, pandai kemas mainan sendiri. Mengenal pasti dan menyatakan keperluan asas seperti lapar, dahaga atau letih. Dia dah boleh beritahu dia lapar, dia boleh beritahu dia dahaga. Bila dia penat tu, dia boleh beritahu dia penat. Untuk komunikasi, bertutur dengan jelas dan mengutarakan fikiran dan perasaan dengan kata-kata. Mampu mendengar dengan penuh perhatian dan memahami arahan. Menggunakan bahasa untuk berbual, bertanya dan menerangkan. Dia dah pandai berbual dengan kita 5 tahun. Kalau umur 5 tahun ni, adalah masa di mana dia dah boleh berbual dengan kita. Dia dah boleh bersoal jawab. Dia ibaratnya iklan yang berurai. Dia tak berhenti bercakap mulut dia kan. Dia akan tanya soalan. Silap apa yang kita buat pun dia pergikan apa yang kita buat. So itu masa umur 5 tahun. Berbual, bertanya, menerangkan, kadang-kadang dicuri. Dia macam banyak persoalan dalam kepala dia. Umur 5 tahun sepatutnya macam tu lah. Vice versa untuk anak-anak di PKK, umur 5 tahun ada yang tak bercakap sepatah dia lagi. Okay? Umur 5 tahun ada yang bercakap yang tak dipahami, macam aku cakap tadi. Okay, kemudian untuk motor fizikal, untuk 5 tahun
dah sepatutnya dah ada koordinasi yang baik, koordinasi badan, pergerakan badan yang baik. Melompat dengan seimbang, dah boleh lompat dengan seimbang, tak ada lagi isu takut nak lalu tinggi ke, takut nak lompat tak boleh. Ada kan anak berfikir bila buat aktiviti melompat tak nak. Dia akan jalan kaki pun jadi. Betul? Sebab apa? Gayat. Kalau dalam termnya ada vestibular issue lah. Dia tak nak merangsang keseimbangan dia. Vestibular dia tu tak nak rangsang. So dia akan jalan wide pace, dia akan jalan besar. Bila suruh lompat memang tak akan lompat. Kalau boleh dia nak baring kat lantai macam tu supaya dia tak challenge dia punya keseimbangan. Vestibular ni adalah komponen dekat mana? Sensory. Sensory dia ada cecair vestibular di dalam telinga kita. Pernah tak you all pusing main permainan yang pusing-pusing tu? Lepas tu kita tak boleh jalan kan? Sebab kita sebenarnya bila kita buat pusing ni kita rangsang cecair vestibular dalam telinga kita tu yang kawal keseimbangan badan. Bila kita pusing, dia challenge vestibular tu. Bila suruh jalan kat line straight tak boleh. Budak autism dia rasa macam tu lah. Dia rasa macam dia tak nak cabar benda tu. Dia nak keadaan yang balance je. Benda-benda yang memerlukan dia lompat, lalu tinggi, dia tak nak buat. Okay? Sepatutnya 5 tahun dah boleh buat lah benda tu. Boleh berdiri dengan satu kaki dengan mata tertutup. Berdiri satu kaki, mata tutup, 5 tahun sepatutnya dah boleh buat. Memperlihatkan lebih banyak kemahiran menggunakan alat tulis. Dah boleh guna alat tulis, macam-macam jenis alat tulis. Eraser, pengasah, pembaris pun dah boleh guna dah. Macam tadi, kita cakap pasal pensel saja. Patutnya 5 tahun dia dah boleh guna macam-macam.